Empat. Salam seafood. Kenapa hari aku tak tahu ni, Jack? Talinya sikit je. Ada Wah, mak. Okay, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Down channel. Ni aku join game lagi. Hari ni dekat Pantai Pejabah. Juara dia 15k, 200 ranking. Korang tengok sendiri flyers ni. Aku masih lagi duduk dekat. Ni abayan ni, bagi abayan. Aku masih lagi kekalkan tempat lama. Itu kandang kena lembu lah. Nak pindah sayang. Tapi itulah, aku cuba lagi. Pasal ditanya macam mana ni, aku tak payah jalan kot. Nanti kan jumpa aku. Rezeki dalam air, siapa yang tahu. Betul tak? Depan aku bawa pun sarung dengan plan hidup sikit. Aku pakai 2 joran, geng. Ni dengan ni. Ni pun si Upi pun ikut. Aku tak kejut pagi-pagi dia bangun pagi. Mungkin mindset dia dah siap. Ikut ayam mancing pagi-pagi bangun. Jadi tak payah kejut, dia bangun pagi lah. Ya, atuk ni dah bagus. Alah, atuk ni dah bagi. Tu ayamnya 2 tu. Oh, tak ada surat. Masa sekarang ada lebih kurang 20 minit lagi. Okay, sementara tu korang subscribe dulu channel ni. Share dulu. Korang doakan aku ada strike padu-padu yang InsyaAllah. Okay, masa start nanti kita on balik kamera. Ciao. Aku target hantar depan, aku pakai kampung pun. Masa pun dah tak lama. Pada 2-3 minit lagi. Pam jauh aku pakaikan udang. Kena hidup. Kena hidup, guys. Clear ke? Kurang lah. Kurang peserta lah. Wah, selesa lah. Lapang. Like, follow, share. Mantap. Ni aku dah dengar. Padu-padu mantap. Okay, aku tunggu masa lagi. Sing, semoga ada mana-mana, Sing. InsyaAllah. Amin. Okay, subscribe dulu, kan? Bantu subscribe dulu. Okay. Nasi lemak bihun goreng, lapa pandan air tebu asam berlemak. Okay, stay tune lah. Okay. Empat. Salam seafood dulu lah. Endap depan dulu lah.
Kena pari aku tak tahu ni Jack. Talinya sikit dia. Kenapa tak masukkan Tali lagi? tali belin. Okay, geng. Udah hantar satu jauh. Satunya jauh. Air dia ni, geng. Tak tahu air siapa. Okay, geng. Ada strike. Kita sambung. Weh, dah naik, geng, bang. Weh, pandai mancing. Ke sini. Okay, naik terus. Ada Oi, tu mantap. Weh. Gigil pula. Gambaran. Pandai mancing. Mantap. Dah naik 9 dah sebelah. Dah tarik habis. Habiskan terus. Atas. Atasnya. Balik tu. Tolong dam. Sini dulu atas ke sini. Tak ada lah. Mana? Ni. Hanyut ah. Ada. Wah, mak. Selalu lah. Dia kalau mancing bawah tu selalu ada. Memang spot dia. Bawah pokok tu. Wah, 9 dah naik. 6, 9, 95. 700 tadi 700. Hai, lagi aku punya pula. Jam hampir pukul 12. Masih lagi mencari ikan yang tak kunjung tiba. Kumpau, guys. Kumpau. Datang. Habis jahanam. Ada awal pagi tadi kan dalam 3-4 minit gitu ada naik gemang kat situ tadi. Sebelah kiri aku pun ada naik. Masuk juga tu. Air tak naik. Jernih yang amat jernih. Macam akuarium dah, cermin. Ikan tak jumpa lagi umpan aku. Wah, ni pun dia tak nak dah. Oh kan? Ikan tak nak makan umpan kan? Ikannya meraju. Tahu ikan merajuk apa dalam aku. Jom lah. Sementara ikan tak makan ni, kita ronda. Jom. Banyak kau timah ikan hari ni tak? Sikit je. Boleh kira kan? Boleh kira. Wah, macam mana? Au. Jagi. Belum. Ada tak? Kejap lagi. Ada lagi. Tak menghayamnya ni. Di seberang kumpau habis. Heng. Ada tak? Masam. Apa ni senyum. Muka dia lagi. Okey, payung sekali lah. Teknik 300 meter. Ini sampai Batam. Okey. Jangan sanggup pagar pula dah lah. Dia dah payung. Tak turun lah. Ada tak? Oh, sama lah kita. Segeng. Mau berjemaah semua ni. Ni sampai balik rasa ni air macam ni. Dah gaya tu. Dah jauh sangat lah. Kita tempat aku depan. Tunggulah ada strike lagi ke tidak. Sampai ngamuk ni, suruh makan ni. Ikan tak nak makan. Macam mana? Ikannya tidur lah. Tak bangun ni. Ikan tak ada lah. Bukan ikan tak nak makan ni, ikan tak ada. Kita masing kumpau lagi. Ni ikan ni geng. Guys. Mai. Ya, boleh. Dia nak cakap apa lah.
teruk ni. Sebaris senyap terus ni. Okay, korang stay tune lah. Okay guys. Okay yang alhamdulillah masa pun dah tamat. Part 1. Nak kata tak ada ikan, tak boleh juga. Kata tak ada rezeki lah yang dia nak bagi rezeki lain insyaAllah. Sebaris trip kali ni habis. Ada lagu lama-lama awal-awal tadi. Okay, korang bantu subscribe dulu channel ni. Jumpa lagi di next video akan datang insyaAllah. Kalau ada korang aku mancing. Okay, sampai sini je lah. Masing-masing kopong ni sebenarnya ni. Jol apa? Jebol. Ni tengah tengok. Oh ada. Pau. Oh, pau. Ni aku nak dengar ni. Ni nak dengar ni apa ni? Gopong. Gopong ni. Baru dah habis ni. Aku sedih hari ni. Okey, jumpa lagi video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum.